Assalamualaikum semua pelajar. Waalaikumsalam cikgu. Okey, nama saya. Semua sihat? Sihat. Alhamdulillah. Okey. Okey, baiklah. Saya perkenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Danish Shifai. Boleh panggil saya Sir Danish. Dan hari ini untuk tajuk pada hari ini saya akan mengajar mengenai tajuk baru, iaitu penyediaan mesin canai dan mata alat pemotong seri. Jadi ini adalah untuk CMA semester 2 Mechanical Commission Industry. Dan okey, kita recap balik pembelajaran yang lepas. Okey, pembelajaran yang lepas kita telah mempelajari tentang keselamatan sebelum, semasa dan selepas di bengkel. Seperti mana kita tahu, pemakaian pakaian PPE amat penting sebelum kita nak mulakan sesuatu kerja di bengkel. Jadi boleh tak saya nak tahu kenapa pemakaian PPE penting sebelum kita masuk ke dalam bengkel? Saya nak awak terangkan. Okey. Kenapa penting untuk memakai pakaian PPE? Okey. Kenapa kita perlu pakai pemakaian PPE ni adalah untuk supaya kita dapat mengelakkan sebarang kecederaan lah. Dalam pada sama kita dapat mengelakkan berlakunya kemalangan di bengkel. Okey, kemalangan di bengkel. Selain itu, okey, boleh tak ringkaskan pemakaian PPE ni macam mana? Apa pakaian sesuai yang bermaksud PPE tu? Kalau dari segi pakaian yang saya tahu, pakai jaket bengkel kalau nak buat kerja amali, pakai kasut safety boot lah. Safety boot pakai. Lepas tu kalau macam nak buat kerja tu, lengan tu kena lipat. Kalau macam ada macam memegang benda-benda yang berminyak, menggunakan sarung tangan. Ya, betul. Itu antara je lah kenapa kita perlu memakai pakaian PPE sebelum kita nak masuk ke bengkel. Sebab kita nak mengelakkan sebarang kecederaan atau kemalangan berlaku. Jadi ingat, kita sebagai machinist, kita kena sentiasa memakai pakaian PPE sebelum, semasa dan selepas keluar dari bengkel, kerana kecederaan tu atau kemalangan bila-bila masa boleh berlaku. Itu adalah pembelajaran kita yang lepas. Dan pada hari ini kita akan belajar mengenai mesin canai. Tetapi okey, sebelum tu, siapa pernah nampak mesin canai? Saya cikgu. Pernah nampak mesin canai? Pernah nampak. Okey, awak pernah nampak mesin canai kat mana? Dekat bengkel Encik Amin. Okey, bengkel Cik Amin. Okey, kat situ berapa banyak mesin canai awak boleh nampak? Awak boleh jumpa? Lebih kurang 10 mesin canai? 10 mesin canai. Okey. Jadi kita dekat kita pernah nampak mesin canai, tapi kita nak tahu apa itu mesin canai. Okey, ini adalah definisi untuk pengoperasian mesin canai. Okey. Penguasaan proses menggunakan mesin canai atau mesin grinding machine untuk membentuk, menghaluskan atau memperbaiki permukaan logam bahan kerja, biasanya logam. Jadi seperti mana kita tahu, mesin canai ini berfungsi untuk meratakan atau menghaluskan permukaan, ataupun kita boleh gunakan ayat sebagai membaiki. Jadi seperti mana yang kita belajar yang lepas mengenai teknik pemotongan. Jadi bila kita potong besi, kita akan nampak kesan-kesan seperti lebihan besi di bahagian tepi-tepi. Lepas tu permukaan dia tidak rata. Jadi permukaan yang tidak rata inilah kita nak bagi nampak licin, bagi nampak kemas. Mesin canai inilah antara satu mesin yang sesuai untuk melicinkan permukaan sesuatu benda kerja, especially logam lah. Sebab kita buat pun guna aluminium. Kita buat guna besi. Jadi ini adalah antara alat yang sesuai. Dan kedua, proses ini melibatkan batu pengasah yang berputar atau berfungsi untuk menanggalkan sejumlah kecil bahan. Jadi di dalam logam dia ada zarah-zarah logam yang kecil, permukaan dia. Kita nak
bagi dia licin, bagi dia kata apa, pembukaan dia sangat tepat dan licin. Jadi projek yang kita dapat hasil daripada finishing daripada mesin canai, pembukaan apa yang kita dapat dia licin. Jadi ini mesin canai punya landasan. Ini adalah roda canai. Bahan kerja kita kat sini. Jadi dia akan bergerak secara ke depan dan ke belakang. Dia akan gerak ke depan ke belakang dan dia akan melicinkan kita punya benda kerja yang kita letak di landasan. Ini adalah antara definisi mesin canai. Jadi semua faham definisi mesin canai? Faham. Okey. Apa tujuan mesin canai? Jadi seperti yang saya telah katakan tadi, antaranya adalah mendapat ukuran yang sangat tepat. Bila kita potong logam, kita potong benda kerja, kita ada ukuran yang kita perlukan. Contoh, logam kita nak 10 ni lah, 10 tak boleh cukup. Kita nak 30 mm. 30 mm. Kita nak ketepatan dia. Tapi terlebih 35 atau 34. Apa cara kita nak bagi pembukaan tu licin? Kita menggunakan mesin canai. Jadi mesin canai dia akan membuat pemotongan zarah-zarah halus. Roda dia akan berpusing untuk bagi pembukaan dia licin. Yang kedua, mencapai kemasan pembukaan yang licin dan halus yang seperti saya katakan tadi. Yang ketiga, membentuk pembukaan rata atau silinder. Jadi pembukaan yang rata, kita dapat menghasilkan pembukaan yang rata. Seperti dalam bengkel kita, bengkel pemesinan, kita mesin canai kita sesuai untuk meratakan pembukaan. Jadi awak pernah nampak kan pembukaan mesin canai yang rata, cantik, yang paling bagus, benda kerja tu akan berkilat. Kita boleh nampak ni lah, berkilat, cantik. Itu antara benda kerja yang bagus. Okey, yang keempat, membetulkan kecacatan atau kawasan pada komponen logam. Jadi cuba bayangkan besi yang kita telah potong, ini sudut atas, tapi dalam sudut kecil ni dia macam ada tinggi sedikit. Kita tak nampak ketinggian tu. Dia ada ketinggian sikit sangat. Tapi kita dapat rasakan ketinggian tu daripada kita memotong menggunakan gergaji, tak kisahlah, gergaji tangan ke gergaji biasa. Dengan ketinggian ni lah kita akan gunakan mesin canai untuk bagi dia permukaan yang licin, permukaan yang rata. Bila permukaan yang rata, permukaan dia benda kerja yang kita buat akan jadi lebih cantik. Sebab ini adalah markah. Permukaan yang licin membantu dalam kata apa? Mencantikkanlah mencantikkan benda kerja yang kita nak idamkan. Baiklah. Kita hari ni kita akan masuk satu lagi mesin canai, iaitu mesin canai permukaan. Jadi apa itu mesin canai permukaan? Siapa pernah dengar mengenai mesin canai pemotongan? Saya. Okey, mesin canai pemotongan. Apa tu mesin canai pemotongan? Biasa apa yang saya tahu mengenai mesin canai pemotongan ni adalah mesin canai ni memotong permukaan kerja untuk nak membentukkan sesuatu produk. Okey. Dia memotong apa? Memotong bahan kerja, permukaan bahan kerja untuk menghasilkan produk. Okey. Boleh nampaklah betul sedikit. Tapi okey, saya akan tunjukkan video ni mengenai apa itu mesin canai pemotong. Nampak tak mengenai mesin canai pemotong? Apa? Okey, ini adalah video kedua.
boleh nampak kan? Mesin channel pemotongan ni macam mana? Nampak tak apa daripada video ni macam mana penghasilan dia, macam mana dia buat? Okey. Nampak. Jadi kita nak tahu lebih lanjut apa itu mesin channel pemotong. Okey. Kita nak tahu apa itu mesin channel pemotong. Mesin channel pemotong digunakan untuk mengasah, membentuk semula dan mengekalkan ketajaman pada alat pemotong seperti mata gerudi, bilah gergaji dan alat pemotong sejagat. Operasi mesin ini melibatkan beberapa langkah utama bergantung pada jenis mesin. Okey. Mengenai mesin channel pemotong ni bertujuan untuk mengasah mata drill yang kita boleh nampak dalam video tadi kan. Macam mana perubahan dia buat menggunakan mesin channel pemotong. Dia ada sudut dia, kita boleh nampak. Nampak tak? Dia mesin channel pemotong ni dia sama seperti mesin channel biasa. Tapi apa perbezaan daripada video tadi? Kita boleh nampak mesin channel pemotong tu. Dari segi dia cara nak memotong bahan tu. Cara untuk memotong alat. Cara untuk dia memotong mata yang kita dah letak. Jadi, untuk yang pertama sekali adalah penetapan mata alat. Jadi kita boleh nampak mata drill yang kita letak kat sini. Okay, ini mata drill lah yang dipotong. Dia ada satu sudut roda channel tu memotong. Kita boleh nampak kedudukan yang selalunya kalau kita menggunakan mesin channel biasa, mata channel tu dia akan gerak kiri kanan, dia akan gerak depan belakang, dia akan gerak just kiri kanan gitu kan. Jadi mesin channel pemotong, dia ada sudut yang khas untuk melakukan pemotongan mata drill. Kita boleh nampak mata drill dia mengulir. Dia mengulir macam ni kan. Jadi roda channel dia ada sudut yang khas untuk memotong, untuk mengasah mata alat drill. So, kita boleh nampak mata alat drill yang digunakan untuk kita ni lah nak buat kerja. Jadi tengok macam mana mesin channel pemotong berjalan. Dia menggunakan macam ada satu sudut khas. Sudut untuk mesin channel pemotongan kita kena betul-betul ukurkan secara tepat. Kerana kalau kita tidak ukur secara tepat, benda kerja mata drill akan rosak. Sebab untuk kita mendapatkan pemotongan yang simetri macam ni, kita kena ada pengukuran yang tepat. Itu antara satunya lah. Jadi untuk operasi mesin channel dia adalah proses mengasah dan mengisap. Yes, macam saya katakan tadi, dia adalah salah satu proses untuk mengasah ni lah atau mengekalkan ketajaman untuk mata alat gerudi, bilah gerudi dan apa-apa mengenai ni lah mata alat pemotong. Itu antara satunya lah. Jadi kita boleh nampak bagaimana kalau saya bagi satu situasi. Kita guna mata gerudi ni contohlah setahun 2 tahun kita gunakan, dan mata gerudi ni dia akan apa? Kalau kita gunakan selalu Haus. dia akan haus. Okey. Bila dia akan haus, apa akan jadi dengan benda kerja kita? Kalau kita tonyoh guna mata alat yang halus, haus. Dia tak potong lah dengan rata. Dia tak akan potong dengan rata. Itu satu. Jadi bila proses mesin channel memotong ni, dia dapat mengekalkan ketajaman tanpa kita nak beli baru mata alat memotong ni. Jadi satunya menjimatkan kos lah untuk kita nak buat proses pemotongan. Yang ketiga, operasi mesin channel pemotong adalah penggunaan penyejuk. Ini kalau perlu. Sebab apa jadi kalau kita tak guna coolant atau penyejuk kat satu proses kita nak buat pemotongan atau membuat bentuk benda kerja? Berkemungkinan mata alat akan patah. Mata alat akan patah lagi. Permukaan bahan kerja tidak rata lah. Tidak rata. Okey. Itu satunya lah. Jadi coolant akan ditembak kat drill ni. Okey, kita boleh bayangkan cuba tengok. Kita boleh bayangkan kalau mesin channel tu guna, kita tak coolant. Jadi mesin channel akan merosak. Kalau kita tak coolant, dia akan ada kesan burn dan kemungkinan besar drill ni tak dapat digunakan kerana kita tak menggunakan penyejuk. Itu antara tiga ni adalah perkara yang penting, antara operasi yang penting untuk mesin channel pemotong. Okey, kita tengok slide seterusnya.
Okey. Seperti dalam video tadi, kita nampak satu komponen yang penting. Mengenai mesin canai pemotong. Apa komponen yang penting itu? Apa yang komponen penting dalam mesin canai pemotong? Roda canai. Okey, roda canai. Jadi, tak kisahlah apa-apa mengenai ayat canai, mengenai ayat pencanaian semua, dia mesti ada roda canai. Jadi, untuk pemeriksaan fizikal mesin canai pemotong, mesin canai digunakan untuk menghasilkan muka yang halus seperti yang saya katakan tadi. Jadi, pemeriksaan fizikal batu canai perlu dilakukan sebelum digunakan bagi memastikan ia dalam keadaan yang selamat, tidak rosak dan sesuai untuk operasi. Jadi, terdapat 5 pemeriksaan fizikal mesin canai sebelum kita nak menggunakan mesin canai tersebut. Ini antara 5 operasi fizikal pemeriksa roda canai. Yang pertama sekali adalah broken, patah atau pecah. Jadi, mesin canai apabila kita selalu menggunakannya, pertama sekali dia akan, macam saya kata tadi dia akan haus first, mesin canai. Yang kedua, bila haus, dia dah tak sama seperti yang baru, dia akan berlakunya patah atau pecah. Jadi first dia akan crack sikit sebab kita selalu menggunakannya tanpa pemeriksaan. Cubakan kita tak melakukan pemeriksaan bulanan, contohlah bulanan untuk mesin canai, kita teruskan, kita lenjan je mesin tersebut. Apa akan terjadi dengan roda canai kalau kita lenjan je? Antaranya adalah pecah. Bukanlah kita boleh nampak, dia akan pecah. Bila dia akan pecah, kita yang ada kat situ sekali pun kena. Jadi amat bahaya. Itu amat bahaya kalau kita tak buat pemeriksaan untuk mesin roda canai. Sebab bila pecah, dia akan terus kena ke kita yang boleh mengakibatkan kecederaan. Itu antaranya lah. Yang kedua, wear and tear, halus dan lusuh. Sama juga yang saya kata tadi, bila kita menggunakan dengan begitu lama, contohlah setahun, 2 tahun, kita tak tukar roda canai tu, tetapi kita selalu menggunakan mesin canai tersebut, dia akan haus. Macam mana haus tu? Macam mana roda canai tu boleh haus? Bila okey, kita boleh nampak pelelas kat sini. Bila berlakunya proses mencanai tu, sentiasa melakukan proses mencanai, pelelas ni akan cabut. Dia akan cabut. Itu yang partikel-partikel kecil ni akan cabut. Bila tercabut, pelelas dia dah haus. Jadi boleh ke dia nak buat pemotongan? Boleh ke dia nak melicinkan permukaan? Tak, betul. Dia tak melicinkan, tetapi dia boleh merosakkan permukaan. Sebab dia dah terlalu haus, dah tak boleh dipakai. Sebab kita tak periksa roda canai tu. Dan dia boleh merosakkan benda kerja. Ini kita tidak mahu. Yang ketiga adalah crack atau retak. Okey. Ini sentiasa berlaku dalam mana-mana mesin pemesinan. Roda canai dia akan retak. Roda canai akan retak disebabkan kita selalu menggunakan dia. Kita tak menjaga roda canai tersebut. Bila kita guna je, macam saya kata tadi, antara dua tu, bila kita guna je mesin canai tanpa kita memeriksanya, dia akan crack atau retak. Bila berlakunya retak, apa yang terjadi? Roda canai berpusing dalam kelajuan yang tinggi, maksimum, dan ada keretakan. Apa yang berlaku pada roda canai tersebut? Dia akan pecah. Dia akan macam pecah meletup lah kan. Dia akan ni. Apa jadi bila kita ada dekat situ? Kita ada dekat dengan roda canai masa tu, masa buat pemesinan. Bahaya sebab roda tu terpelanting ke arah kita. Dan sebab itulah masa pembelajaran pertama, saya telah terapkan pemakaian PPE. Kalau berlakunya perkara macam ni, kita dah standby spek mata, kita dah standby baju semua, kita dah standby apa yang patut. Jadi kecederaan tu dapat kurang. Tetapi bahaya juga sebab roda canai bila retak, dia boleh pecah, dia boleh explode, kena kat kita. Jadi itu ada kita tak nak. Yang keempat adalah melted, cair. Jadi bila roda canai bergerak dalam kelajuan tinggi, pusing, tanpa berhenti, dia akan cair. Jadi pelelas tu dia akan cair, dia akan merosakkan permukaan. Bila akan merosakkan permukaan roda canai,
dan dia akan melebur, dia akan merosakkan permukaan benda kerja kita. Jadi benda kerja kita tidak sekata. Dia akan rasa menggerutu. Pernah nampak tak benda kerja burn, menggerutu, dia nak macam kesan hitam kan? Selalunya kan nampak licin kan? Jadi dia akan menggerutu, dia akan kesan hitam. Dan terakhir sekali adalah burn yang saya katakan tadi. Ada kesan-kesan hitam di kawasan kita dah mencanai. Saya ada alat yang tu, cuma saya lupa nak bawa. Dia akan kesan hitam dan dia tidak cantik lah. Dia licin tapi tak cantik sebab dia macam ada kesan terbakar. Itu yang kita tak mahu lah betul. Jadi ini adalah 5 pemeriksaan fizikal yang perlu kita buat sebelum kita nak menjalankan apa-apa mesin canai. Tak kisahlah, bukan setakat mesin canai pemotor, tapi keseluruhan mesin canai. Ini yang saya dah terangkan tadi lah mengenai pemeriksaan fizikal mesin canai pemotor. Jadi, okey. Ini adalah komponen asas mesin canai pemotor. Ini antaranya lah. Pertama sekali, mesin canai pemotor juga dikenali sebagai surface grinding atau cutting grinding. Jadi daripada beberapa komponen utama yang memainkan peranan penting untuk memastikan operasi besar atau motor berjalan dengan lancar dan tepat. Jadi untuk kita nak untuk komponen utama mesin canai ada 3. Ini paling common. Ada 3 iaitu first, batu canai. Seperti yang saya katakan tadi, apa-apa pengoperasian mengenai mencanai mesti ada batu canai. Pernah nampak batu canai kan? Pernah. Batu canai. Okey. Batu canai dia ada banyak ke dia ada banyak ke atau ada satu je dimensi dia? Ada banyak. Ada banyak. Okey, betul. Batu canai yang kita nampak di bengkel, jangan anggap itu hanya bentuk itu je batu canai. Dia ada batu canai yang besar yang kita boleh buat pemotongan dalam bentuk nano. Paling kecil nano. Paling kecil pun mikro lah kalau tu. Nano pun ada tapi di industri yang besar. Dia betul-betul besar punya industri. Tapi yang buat masa sekarang pemotongan yang macam paling banyak dibuat adalah dengan mikro. Itu antaranya lah untuk menghasilkan permukaan yang licin, memastikan permukaan yang sekata seperti yang kita nak. Kita pun nak bahan yang licin, kita pun nak bahan yang kemas. Itu antara yang pertama sekali untuk komponen mesin canai. Yang kedua, kena ada meja kerja. Jadi kalau tak ada meja kerja untuk operasi mesin canai, boleh ke kita nak buat operasi mesin canai? Tak boleh. Jadi kena ada meja kerja untuk kita nak buat mesin canai. Untuk memudahkan inilah untuk pemotongan. Ini antara mesin canai untuk komponen mesin canai motor. Dan ketiga, ada pelaras ketinggian, ada vertical sweep machine. Kita boleh melaraskan ketinggian dia. Okey, mesin canai pemotor dia ada mesin yang sesuai untuk melaraskan ketinggian pelaras. Jadi kita boleh menyelaraskan ketinggian lah untuk memotong. Jadi dia dapat cut sikit-sikit, Itu antara inilah komponen utama mesin canai pemotor. Seterusnya, antara komponen dia adalah pelindung batu canai. Jadi untuk batu canai, dia kena ada pelindung untuk keselamatan diri. Itu antaranya lah. Macam saya kata tadi, kalau berlakunya retak, dia roda canai dah mula tak berapa baik, dia akan pecah. Sekurang-kurangnya kita ada pelindung batu canai. Dia melindungi diri kita daripada kena serpihan roda canai kalau roda canai itu pecah. Dan kelima adalah yang paling penting sekali adalah sistem coolant. Sistem coolant dia memastikan permukaan tu sejuk, tak adalah panas yang boleh merosakkan roda canai. Macam saya katakan tadi, proses daripada mencanai tadi, dia akan melicitkan permukaan. Dalam masa yang sama dia akan menghasilkan haba. Bila tidak berhenti, kita tak meletakkan coolant, dia akan burn. Dia akan merosakkan permukaan roda canai dan dia boleh merosakkan permukaan benda kerja kita. Jadi sistem penyejuk atau coolant ni sangat penting, pastikan hidup. Itu antaranya lah. Okay, seterusnya, ini adalah antara mesin canai lah yang ada di bengkel. Kita boleh nampak ada roda canai, ada roda canai. Kita boleh nampak roda canai. Okay, ini yang jenis-jenis mesin canai pemotong. Okay,
Pertama sekali, kita ada drill grinder. Kita ada drill grinder. Mesin ini digunakan untuk mengasah dan menajamkan mata gerudi, drill bit, dan drill grinder memastikan mata gerudi dapat dipulihkan kembali dalam bentuk dan ketejaman yang betul untuk penggunaan yang lebih efisien. Jadi macam kita nampak tadi, tengok. Jadi macam mana kita guna mesin ni? Kita akan masukkan bahagian depan drill. Dalam ni dia akan melakukan proses ni lah, pengasahan. Dia akan mengasah, dan dia akan memulihkan, menajamkan kembali mata alat. Dan mesin ini memastikan mata gerudi dapat digunakan semula dengan prestasi yang tinggi, mengurangkan kos pembelian mata gerudi yang baru. Dia juga mempanjangkan jangka hayat alat tersebut. Okey. Jadi, ada setengah orang bila dia dah drill, haus. Apa dia buat? Dia biasanya akan buang lah mata alat tu. Dia akan buang mata alat. Rugi tak? Rugi. Mata alat satu pun mahal kan? Jadi untuk kita nak, orang kata apa? Kita tak nak kehilangan kos. Kita tak nak kehilangan kos, mengeluarkan kos. Jadi kita menggunakan drill grinder untuk mendapatkan balik ketajaman mata drill ni. Tengok. Kita boleh tajamkan dia kembali. Ini adalah untuk drill grinder. Yang kedua adalah sickle saw. Sickle saw adalah alat pemotong yang sangat pantas dan efektif, khusus untuk kerja yang memerlukan pemotongan cepat dalam kuantiti yang banyak. Biasanya digunakan dalam industri pembinaan, kerja kayu atau kerja logam. Jadi kita boleh nampaklah sickle saw ni kita pernah gunakan juga kan untuk memotong, untuk memotong benda kerja semua dengan pantas. Ini antara mesin yang boleh digunakan lah untuk kerja memotong. Dan ketiga adalah universal grinder. Mesin pengisah ini adalah alat yang serba boleh digunakan untuk mengasah atau memproses sebagai jenis alat pemotong seperti mata pahat. Kita nak pahat, dia dapat membentuk semula bahagian depan dia bagi lebih tajam, mata gerudi dan alat pemotong yang lain. Dia boleh digunakan untuk mengasah permukaan alat dengan ketepatan tinggi. Bila dia cakap tentang ketepatan tinggi ni, dia dapat menghasilkan balik produk yang kita dah guna. Kita dah drill, dah sekian haus, dia menghasilkan macam yang baru tanpa kita nak mengeluarkan kos sedikit pun, tanpa kita nak beli baru. Jadi kalau kita beli baru, dia akan mengeluarkan kos kan. Kalau contohlah kita ada 10 drill bit, kita buang, dah berapa dah kena keluarkan. Jadi dengan ada mesin ni, dia akan mengasah kembali. Kita just masuk, dia akan asah mata alat. Bila dia asah mata alat tu, kita boleh guna balik mata alat. Tak kisahlah mata alat atau guna pahat. Pahat untuk kita ketuk. Bila kita ketuk pahat, depan dia akan rosak kan. Dia akan ada kesan. Jadi depan tu dia akan canai balik, kasih nampak seperti baru lah, permukaan yang cantik. Itu antara jenis-jenis mesin canai pemotong. Okey, ini adalah grinding attachment. Okey. Apa itu? Okey, ini adalah yang ketiga. Okey, grinding attachment ni adalah berbeza daripada mesin canai pemotong. Dia adalah alat tambahan yang dipasang pada mesin seperti mesin pelarik atau mesin milling untuk membolehkan mesin tersebut berjalankan kerja-kerja pengisaran grinding. Macam mana tu? Kan? Mesin milling tiba-tiba boleh jadi mesin grinding. Okey. Dia membolehkan permukaan bahagian kerja dihaluskan dan dibuat dengan lebih tepat tanpa menggunakan mesin canai khusus. Jadi macam kita tahu, mesin canai biasa kan dia mesin milling biasa, dia akan milling kan, dia akan buat proses milling dengan mesin larik. Okey, kita gunakan mesin larik. Mesin larik tahu kan macam mana penggunaan mesin larik? Tahu? Okey, mesin larik. Jadi macam mana dia boleh buat grinding? Dia boleh buat mencanat. Okey, itu kita nak tahu. Jadi mesin larik, attachment ni adalah alatan khas yang dipasang pada mesin larik untuk membuat proses grinding. Tanpa kita menggunakan mesin grinding tu sendiri. Mudah tak? Okay. Mudah. Itu antaranya lah yang membuat penghasilan permukaan yang licin seperti tadi. Dan
Ini antaranya lah, antara alat-alat dia. Okay. Ini antara antara pemasangan yang betul lah untuk kita nak menggunakan grinding attachment. Pertama sekali adalah persediaan alat dan komponen. Sebelum kita nak pasang sesuatu attachment, kita kena ada persediaan alat supaya kita boleh tahu apa yang kita perlukan, apa yang kita tidak perlukan. Yang first. Yang kedua, matikan mesin. Ingat, sebelum kita nak menjalankan sesuatu operasi, kita nak membaiki atau maintenance atau memasang sesuatu pada mesin, kena matikan mesin sebelum menggunakannya. Itu yang penting. Yang ketiga, pasang attachment grinding pada mesin. Tiga ni penting. Apabila mesin telah dimatikan, pasang attachment grinding pada mesin yang kita nak, pada mesin lari lah, lari atau mesin milling. Okey, tepat silap. Yang keempat adalah pemasangan tatal giling atau batu giling. Bila kita dah siap pasang attachment grinding, kita akan pasang batu giling. Batu giling tu apa? Batu giling tu batu untuk batu roda canai lah tu. Roda canai lah, batu roda canai. Kita panggil batu giling. Okay. Itu masang. Yang kelima adalah melakukan pemeriksaan keselamatan. Kita periksa sama ada mesin tu selamat atau tak. Yang keenam adalah uji mesin. Jadi kita mulakan proses tu. Proses tu dia ni tak, dia okey tak? Dia macam kita menguji lah pada benda kerja. Dan bila mesin tu dah boleh digunakan semua, baru kita melaksanakan pekerjaan penggilingan. Faham semua? Faham? Okey. Jadi ingat, tak semestinya kita perlukan mesin canai untuk buat pencanai. Kita pun boleh guna giling, kita boleh guna melarik. Cuba kita kena tahu apa alatan yang sesuai. Dan alatan sesuai tu adalah apa alatan sesuai tu? Alatan sesuai tu alat tambahan apa ni? Yang dipasang attachment grinding. Attachment lah. Grinding attachment tu lah alatan tambahan yang kita pasang pada mesin lari untuk kita melakukan proses lari. Okay, ini ada last mesin komponen adalah jenis komponen grinding attachment untuk inilah untuk grinding attachment. Okay. Ini antaranya adalah grinding wheel, dressing wheel. Jadi dressing wheel ni adalah roda canai yang saya telah dah terangkan tadi. Dressing wheel digunakan untuk membersihkan atau mengikis permukaan batu giling. Okay. Dia membersihkan kawasan batu giling supaya kekasaran dan ketajaman batu tersebut dikekalkan. Yang penting untuk memastikan batu giling berfungsi dengan cepat dan mengelakkan daripada tersumbat habuk atau serpihan. Okay, ini adalah proses dressing wheel. Yang kedua adalah dust suction. Komponen dust suction berfungsi untuk menghilangkan habuk atau serpihan yang dihasilkan semasa proses penggilingan. Jadi dust suction ni adalah menyebuk habuk, dia menyedut habuk yang ada pada mesin tersebut untuk tanah ni lah, untuk menjaga kesihatan pekerja dan mengelakkan pencemaran di kawasan kerja. Okay, dust suction sebab kita melakukan canai, dia akan menghasilkan habuk. Itu yang tak berapa elok. Jadi dust suction ni dia akan sedut habuk lah. Yang ketiga adalah tool holder. Tool holder ni adalah alat digunakan untuk memegang alat potong atau alat pengisar. Alat ini memastikan alat tersebut terpasang dengan selamat dan tidak bergerak semasa proses penggilingan. Jadi tiga ni adalah jenis komponen grinding attachment yang paling penting untuk kita terapkanlah sebab ini antara yang akan masuk exam. Okey. Jadi faham ketiga-tiga ni? Faham. Okey, antara yang ketiga-tiga ni. Jadi seterusnya saya akan bagi kuis kepada kamu semua. Okay, so harap semua dapat bersiap untuk kuis yang saya akan berikan Okay, jadi semua boleh duduk tempat masing-masing, kita akan buat kuis. Okay, semua boleh keluarkan phone ni. Okay, boleh masuk ke? Okay. IP siapa? Okay, IP. Ifan.
baru seorang. Mungkin, okay. Masuk guys. Dia sama Nizam. Okay, semua dah masuk Okay, kita akan start quiz. So, semua bersedia Dah keluar ke soalan? Okay. Nampaknya IP masih menguasai. Semua dapat jawab ke? Okey. Pemenang nombor 3 dia. Boleh saya tahu Nizam siapa? Nizam. Okey, tanya Nizam. Okey. Okey. Untuk dia bergerak. Okey. Untuk Nizam. Okey, untuk Nizam, apa yang awak belajar mengenai kelas saya? Apa yang awak faham? Boleh datang depan? Oh, okey. Apa awak faham? Saya faham apa yang cikgu ajar adalah berkenaan dengan mesin grinding. Di mana grinding ni digunakan untuk mengasah matanan. Mesin grinding. Grinding pemotong. Mesin grinding untuk memotong, untuk mengasah matalan. Okey. Okey, saya pertama sekali saya nak ucapkan tahniah kepada Nizam dapat menjawab semua kuis. Yang kedua Salman. Dan yang ketiga Dikan dengan IP. Okey. Okey, kita nak mengingat kembali apa yang kita dah belajar. Okey. Untuk topik ni saya nak awak semua mengulang kaji sebab untuk topik ni saya nak awak semua mengulang kaji dan juga faham betul-betul apa yang saya telah ajar semua. Jadi insyaAllah untuk akan datang saya akan buat kuis lagi untuk sesi kelas seterusnya. Jadi saya nak inilah salah seorang pelajar untuk ni membacakan doa. Boleh? Boleh. Okey, boleh kamu baca doa. Okay. Jadi insyaAllah semoga kita bertemu pada kelasan seterusnya. Okey. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya belajar.